Hai, kita berjumpa lagi dalam page Kebun ISA, Kebun Ikut Suka Aku. Hari ini berada di kebun dalam semak. Tapi pokok durian okey, tumbuh subur. Ada potong rumput bawah ni saja untuk apa? Membaja. Okey, pokok semua mantap, menunjukkan pertumbuhan yang baiklah. Tapi topik ini nak share untuk pam siraman. Saya guna pam ni, pam elektrik 3 kuasa kuda 3 HP. Jarak sedutan maksimum 8 meter. Jarak penghantaran 34 meter mendata. Jadi jarak sedutan 8 meter tu untuk maksimum. Kalau kita letak 8 meter tu mungkin sedutannya dah slow lah. Jadi saya nak jimatkan kuasa sedutan tu. Jadi pam ni saya akan apungkan lah di dalam kolam sana menggunakan ni rakit. Sudah buat rakit. Jadi kita apungkan dalam kolam, mana dia jimat lah kuasa untuk sedutan dia, sebab jarak sedutan dia dah singkat. Jadi dia kuasa dia untuk tolak saja, untuk push air saja. Jadi kuasa sedutan tu kita dah bantu singkatkan. Kita akan rakitkan, apungkan dalam kolam yang ni, pam ni. Jadi rakit ni kena belilah, rakit ni kena beli. Lepas tu kita buatlah, modify sendiri DIY. Jadi sekarang kena tolak turun ke kolam lah. Berat ni pam ni. Kena tolak turun lah. Keadaan berat lah. Nanti dah turun air dia ringan lah. Dah jadi rakit kan. Jadi okey, lancang kuning akan berlayar malam. Kerja seorang tuan-tuan. Kebun sendiri saja, satu orang bekerja sendiri saja, macam ni lah. Kita buat bulu. Kalau ada bendera apa diletaklah bendera tadi. Okey, nanti pelan-pelan kita turunkan ke sana. Yang sana ada pelampung satu lebih, jadi saya untuk letak pipe lah. Ini ni sedutan dia takat ni saja. Daripada dia guna 8 meter tu, kita buat setengah meter saja. Mana dia power lah, sedut power lah. Berjimat lah kuasa sedutan dia. Dia kuasa dia akan diguna untuk push sajalah. Kuasa sedutan kita ada bantu. Alamak, kerja seorang betul. Kebun sendiri sahaja, satu orang bekerja sendiri sahaja. Kena tampal kat tu. Badan lori selalu menjejeh. Jadi kita turunkanlah sampan kita ni ke dalam kolam. Kita turun bawah tu ringan dah nanti. Atas ni berat. Nampak gaya saya kena berenang pula hari ni. Harap-harap telefon tak jatuh. Okey. Jadi kita akan turunkan perlahan ke gigi air. Kena kreatif sikit lah. Benda. Okey, dah mula ringan sebab dah terapung. Okey, lancang kuning berlayar malam. Okey. Pam ni berat ni. Ingat dalam 40 kilo dah, tapi dua pelampung ni ingat 4 pam boleh tahan. Okey. Kita akan bawa dia ke tengah. Okeylah, nanti saya akan sambung pipe semua.
Nampak tu dia dah terapung elok. Nanti saya akan sambung pipe sana lah. Macam tu je lah. Sambung pipe tu biasalah, semua orang tahu kan. Okey. Inilah perkongsian untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi panduan kepada rakan-rakan pekebun semua. Okey. Jumpa lagi. Ni menyebuk ni. Orang berenang, dia pun berenang. Orang buat apa, dia pun buat. Semua dia nak buat. Dia sayang kita tu sebenarnya. Tengok dia jaga kita tu. Kawan-kawan saya di kebun. Walaupun satu orang bekerja sendiri, ada kawan-kawan lah meneman. Tak boring atau apa, tak sunyi sangat lah. Okey, nanti saya buat penyambungan baik lah. Kita jumpa lagi. Lancang kuning dah siap pasang dan sudah berperanan. Inilah dapat siraman untuk durian. Pump 3 SP boleh pergi sampai 160 sprinkle. Macam ni. Kalau kita tambah sprinkle lagi boleh, tapi mungkin slow. Ini 160 sprinkle, 80 pokok, 180 sprinkle. Semak samun lah. Tapi tak apa. Semak apa, janji siram. Ada orang kepung babi. Itu dia sumbang ikut bunyi tu. Jadi tak apa, kita sambung dengan ni. Dapat siraman. Durian pun sihat, dapat air. Itu bunyi apa, tempik-tempik tu dia orang apa, memburu babi. Kita tengok durian kita lah, dia buru babi punya pasal. Beginilah kuasa air. Cara kita nak optimumkan air. Laju. Nampak? Pokok pun berpucuk meriah. Baja cap ni, cap tudung cap tudung apa? Telaga tiup NPK 555. Cantik. Okey. Perkongsian hari ini. Kita jumpa lagi.